Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syakil Hazwani Zulkifli dalam Lensa @TV Rela. Ketua Pengarah Rela yang berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela Rosli Yaakob menghadiri perhimpunan bulanan yang amat berhormat Perdana Menteri bersama warga kementerian serta amanat Tahun Baru 2026 yang berlangsung secara hybrid. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Rela yang berusaha Timbalan Ketua Pesuruhjaya Rela Mahathir Semuh dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Rela yang berusaha Timbalan Ketua Pesuruhjaya Rela Syamsul Badrin Mohsin bersama pegawai kanan serta warga ibu pejabat Rela Malaysia. Warga rela di peringkat negeri dan pusat latihan turut mengikuti amanat tersebut secara langsung. Amanat berkenaan diharap menjadi pemangkin untuk memperkukuh komitmen, integriti dan tadbir urus rela selaras aspirasi Malaysia Madani. Majlis Amanat Menteri Dalam Negeri tahun 2026 telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Dewan D. Sri Endon Puspanitapuri Putrajaya. Dalam amanatnya, beliau menekankan 4 hala tuju utama negara selaras keutamaan Perdana Menteri dan Kerajaan Madani iaitu kestabilan politik, kemakmuran ekonomi, kebajikan rakyat serta tadbir urus yang baik. Penghargaan turut diberikan kepada semua jabatan dan agensi Kementerian Dalam Negeri termasuk Rela atas sumbangan dalam penyampaian perkhidmatan. Majlis turut menyaksikan pemakaian pangkat Polis Bantuan serta peluncuran Pelan Strategik KDN dan Pelan Induk Kawalan Keselamatan Sempadan Negara 2026 hingga 2030. Majlis Amanat Ketua Pengarah dan Perhimpunan Bulanan Januari 2026 Jabatan Sukarluan Malaysia telah disempurnakan Ketua Pengarah Rela yang berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela Rosli Yaakob di Kompleks Setia Perkasa. Dalam amanatnya, beliau merakamkan penghargaan kepada kepimpinan Kementerian Dalam Negeri, warga rela serta rakan strategik atas kerjasama sepanjang tahun lalu. Hala 7 2026 digariskan menerusi akronim NADI yang menekankan pengukuhan pentadbiran dan latihan, keanggotaan, disiplin serta imej jabatan selain kebajikan dan peluang ekonomi anggota. Tahun 2026 disifatkan sebagai tahun transformasi kualiti rela dengan fokus kepada profesionalisme dan keberkesanan perkhidmatan. Majlis turut menyaksikan penyampaian hadiah pertandingan video kreatif AI for Rela serta pengumuman pertukaran pegawai. Rela Wilayah Persekutuan telah menyertai Hari Terbuka Putrajaya Open Day 2026 yang berlangsung dari 29 Januari hingga 1 Februari 2026 bertempat di Dataran Putrajaya, Presin 3. Pelbagai perkhidmatan serta aktiviti menarik buat pengunjung di reruai KDN termasuk penyertaan Jabatan Sukarluan Malaysia yang menawarkan perkhidmatan pendaftaran keahlian baru anggota rela. Program bermula pada pukul 8 pagi hingga 10 malam. Ketua Pengarah Jabatan Sukarluan Malaysia yang berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela Rosli Yaakob mengadakan lawatan kerja rasmi ke Rela Negeri Sarawak bermula 26 hingga 29 Januari. Lawatan itu bertujuan meninjau pengoperasian serta fungsi rela di negeri berkenaan. Dalam rangka lawatan sama, beliau turut mengadakan tinjauan penugasan kolaborasi rela bersama pasukan gerakan AM di Pos Kawalan Sempadan Teluk Melano. Lawatan itu bagi melihat penugasan anggota yang mengawal sempadan negara serta kemudahan di pos berkenaan. Ketua Pengarah turut beramah mesra dengan anggota rela dan petugas keselamatan serta mendapatkan maklum balas berkaitan penugasan. Terdahulu, beliau singgah meninjau tapak pembinaan Pusat Latihan Rela Sarawak bersama pegawai bahagian operasi serta bahagian keuangan dan pembangunan Ibu Pejabat Rela Malaysia. Pada hari keempat, beliau turut mengadakan lawatan penugasan ke Kompleks ICQS Biawak, Lundu bagi meninjau operasi kawalan sempadan. Lawatan merangkumi taklimat fungsi ICQS serta penugasan rela. Beliau turut merakam penghargaan atas komitmen anggota bertugas di kawasan strategik itu. Ketua Pengarah Rela yang berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela Rosli Yaakob mempengerusikan mesyuarat pengurusan tertinggi rela bilangan 1 tahun 2026 di Ibu Pejabat Rela Malaysia. Mesyuarat membincangkan isu berbangkit serta langkah penambahbaikan bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan jabatan. Turut hadir barisan Timbalan Ketua Pengarah, Pengarah Bahagian dan Negeri serta Komandan Pusat Latihan Rela. Selesai mesyuarat, sijil penghargaan Anugerah Pengiktirafan PTJ Terbaik Pengurusan Perakaunan KDN 2025 disampaikan kepada Rela Pulau Pinang, Selangor, Kelantan dan Perlis. Ketua Pengarah Rela yang berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela Rosli Yaakob menyempurnakan majlis penutupan dan perbarisan tamat kursus pemantapan jurulatih anggota tahun 2026 di Pusat Latihan Rela Wilayah Timur, Kuala Berang, Terengganu.
Majlis turut dihadiri Pegawai Kanan Bahagian Latihan, Komandan Pusat Latihan serta Pengarah Rela Negeri Terengganu, Kelantan dan Pahang bersama pegawai serta warga rela. Kursus ini bertujuan memperkasa kemahiran jurulatih bagi melahirkan anggota yang berdisiplin, berwibawa dan profesional sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan serta keupayaan rela dalam pelaksanaan tugas. Pengarah Pembangunan Persekutuan ICU JPM Negeri Terengganu, Datuk Haji Kahar Abdul Latif, telah mengadakan tinjauan dan lawatan ke Kampung Buluh bagi projek Teduhan Kasih Rela Madani. Beliau disambut Pegawai Rela Daerah Hulu Terengganu, Pegawai Rela Arifah Nur Ain Muhammad Rosli bersama penolong Pegawai Rela Daerah yang mewakili Pengarah Rela Negeri Terengganu. Sebanyak 3.5 juta ringgit diluluskan bagi pelaksanaan projek Teduhan Kasih Rela Madani di seluruh negara. Daripada jumlah itu, Rela Negeri Terengganu menerima peruntukan RM250,000 untuk membaik pulih 50 buah rumah. Sebanyak RM5,000 diperuntukkan bagi setiap rumah, disalurkan melalui unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Rela yang berusaha Timbalan Ketua Pesuruhjaya Rela Syamsul Badrin Mohsin merasmikan Majlis Apresiasi Rela Wilayah Persekutuan tahun 2025 di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jalan Duta, Kuala Lumpur. Majlis diadakan bagi menghargai penjawat awam dan anggota rela wilayah persekutuan atas jasa serta sumbangan cemerlang sepanjang tahun lalu. Penghargaan ini diharap menjadi pemangkin kepada peningkatan mutu perkhidmatan serta inspirasi kepada anggota rela yang lain. Beliau turut mengadakan lawatan ke Pejabat Rela Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Pos Kawalan Keselamatan Rela di Kompleks KDN. Berikut adalah rangkuman info ringkas melibatkan lawatan kerja Ketua Pengarah Rela dan pengurusan tertinggi sepanjang Januari 2026. Lawatan tapak projek naik taraf Pusat Latihan Rela Wilayah Timur. Program Gotong Royong Baik Pulih Rumah Teduhan Kasih Rela Madani. Lawatan kerja yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah Rela Malaysia ke Pejabat Rela Daerah Penampang. Lawatan kerja Ketua Pengarah Rela ke Pusat Latihan Rela Negeri Sabah. Lensa at TV Rela berakhir di sini. Jangan lupa ikuti media sosial rasmi Rela Malaysia untuk perkembangan rela yang terkini. Sebelum berpisah, kami kongsikan paparan info Nadi Rela yang diperkenalkan Ketua Pengarah Rela sebagai teras strategik Jabatan Sukarelawan Malaysia tahun 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.